Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adlina Afifah binti Ujak dan nombor matrik E2025103634. Program latihan ini direka untuk individu yang mengalami obesiti dalam tempoh 8 minggu. Objektif program ini ialah untuk mengurangkan berat badan, meningkatkan stamina dan kekuatan otot. Let's go! Senaman yang pertama adalah no jumping jack. Dia ada dua, no jumping jack dan jumping jack. Bagi saya, aktiviti ini sesuai untuk orang individu obes. So, saya cadang saya membuat no jumping jack sebanyak 3 set 30 saat. Okey. Senaman ini dapat meningkatkan seluruh badan, iaitu tangan, kaki dan juga dapat meningkatkan kadar denyutan jantung tanpa melompat bagi orang yang obesiti. Okey, yang pertama, cara dia, kaki rapat, tangan tegak dan buka kaki dan tangan. Okey, mula daripada tangan kanan. 1, tutup dan 2, tutup. Okey, dari set tepi 1, tutup, 2, tutup. So ini saya akan menyatakan yang tangan banyak lakukan dan bahagian sini. Buatlah selama 30 saat dan 3 set. Buat berulang. So 1 sini, 2, 3, 4 macam tu. Pastikan tangan buka macam ni. Kaki buka seluas-luas. Okey. Senaman kedua adalah kids to elbow touch. Kids to elbow touch juga membuat sebanyak 3 set dan 30 saat. Okey. Senaman ini dapat membantu bahagian perut, otot pinggang dan otot kaki dan juga dapat seimbang. Badan kita dapat seimbang. Okey. Caranya adalah buka kaki sedikit, bahagian bahu, angkat bahagian kaki separuh, bergilir-gilir. Sebagai contoh, dan tangan main peranan untuk kiri, tangan kanan kaki naik atas, kaki kanan naik atas, tangan kiri sentuh, elbow touch. So bergilir. Jadi buat 3 set 30 saat. Side tepi. Okey. Daripada kaki kanan badan tegak. Side depan balik. Senaman ketiga adalah squat. Squat boleh dilakukan sebanyak 30 saat 3 set ataupun 12 kali 3 set. Okey. Senaman ini dapat membantu bahagian peha dan bahagian punggung dan dapat meningkatkan keseimbangan juga. Okay, mula-mula daripada set tepi, badan tegak, kaki buka sedikit, badan tegak dan turun perlahan-lahan. Macam ni. Kaki lurus. Up. And then turun balik, badan ke depan. Nampak? Side depan. Buka sedikit. Turunkan. Boleh buat tangan macam ni. Tangan macam ni pun tak apa. So, macam ni. Turun. Up. Jangan macam ni. Ikut kita punya ni. Okay?
Lakukan sebanyak 12 kali 3 set atau 30 saat 3 set. Senaman keempat pula adalah hard sit plank. Okay, senaman ini dilakukan sebanyak 3 set 30 kali. Okay, senaman ini membantu menguatkan otot serta melatih otot kita dan koordinasi pergerakan bahagian otot, pergerakan tangan dan kaki. Okay, first buat seperti cut to elbow tapi di clap. So tangan depan angkat kaki kiri. Angkat kaki kiri. Pak. Tukar pula. Pak. Buat slow-slow. Buat slow-slow pun tak apa. Buat bila dah biasa bagi orang individu yang obes. Bila dah biasa, korang boleh buat laju. Sekali melompat. Tapi bagi saya, bagi yang permulaan untuk bersenam dan melatih diri, buka depa, clap, 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 clap. Badan tegak, depa, clap, 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 clap. Macam tu cara dia. Aktiviti yang terakhir bagi yang obes adalah arm side jack. Okay, so tadi no jumping jack, ini arm side jack. Okay, cara dia, sebelum nak tahu cara dia, okay, untuk penonton korang, arm side jack ni dilakukan sebanyak 3 set dan 30 saat. Okay, senaman ini dapat membantu melatih otot bahu, otot bahagian lengan dan bahagian pergerakan kaki. Okay, yang pertama caranya tutup sedikit. Okay, setiap kali nak bergerak kena 1, 2, tukar, 3. Cara dia tegak badan tegak, badan depan dan 1, 2, macam tu. Depan 1,